Hai semua, saya selalu dapat pembeli yang bertanyakan saya, apakah beza rumah townhouse dan terrace house? Dari luar nampak sama je, tapi sebenarnya sangat berbeza. Okey, kita mula dengan terrace house. Terrace house ini adalah rumah sederet. Satu unit, satu keluarga. Ada tanah sedikit di depan atau di belakang. Contohnya, seperti rumah-rumah landed di Taman Tun atau Bandar Utama. Anda beli keseluruhan bangunan dan tanah itu milik anda. Jadi, senang untuk bertanam pokok, membuat anjung atau untuk pengubahsuaian. Sekarang, kita tengok townhouse pula. Dari luar nampak macam rumah 2 atau 3 tingkat. Tapi sebenarnya ada 2 unit yang berbeza dalam satu bangunan. Satu unit di bawah dan satu unit di atas. Masing-masing masuk ke pintu sendiri. Bayangkan macam duduk di apartmen tapi bentuknya macam landed. Contohnya, banyak projek-projek townhouse di Taman Melawati dan Kota Damansara. Harganya biasanya mampu milik berbanding dengan rumah-rumah teres. Sebab itu, ramai pembeli-pembeli muda dan pasangan-pasangan baru memilih untuk membeli rumah townhouse. Dapat merasa duduk seperti rumah landed tetapi harganya tidak semahal rumah landed. Bezanya macam ni. Terrace house ada satu bangunan, satu pemilik dan ada tanah sendiri. Townhouse pula, satu bangunan, 2 pemilik, tanah terhad tetapi ruang di dalam luas. Kalau anda jenis yang hendakkan privacy, ruang untuk gardening atau extension, terrace house memang lebih sesuai. Tetapi jika bajet lebih ketat, nak rasa landed dengan kos lebih rendah, townhouse boleh menjadi pilihan yang bijak. Akhirnya, pilihan bergantung kepada gaya hidup dan bajet. Saya harap sharing kali ini jelas dan bermanfaat. Kalau anda hendak tahu nilai rumah anda atau tengah survey rumah yang sesuai untuk anda beli, boleh terus DM saya.